Assalamualaikum. Nama orang ni lagi tak panggil lepas 10. Makan dekat Mustafa. Kari ayam. Ambil ayam je. Dia punya kuah makan gulai ikan. Kuah gulai ikan. Ada toge sambal belacan. Dah 3 hari je Siti tak ada disebabkan Siti tak pernah sihat lah. Sebab makan gulai kari ayam. Abang makan itik kan? Abang makan itik kan? Cik suami makan itik. Tengok macam mana itik, gulai itik. Kat sini ada gulai itik lah. Ada orang makcik kat depan ni tanya, dia ingat ke itik salai? Pening. Dia punya Rio jumpa member. Dia ingat itik salai. Dia tanya itik salai ke? Kan lagi 9 kan itik salai. Sorry lah kalau agak sebising. Sebabkan makcik ni jumpa rakan-rakan lama. Kalau jom kita makan dulu. Tak habis lagi. Tengok orang hari ni cuti. Penuh. Sebab penat dah. Dia panggil awak pagi tadi. Dia lewat bangun sebab penat sangat semalam. Saya urus sama kucing macam tu. Suami habis. Asal habis dia tak habis. Ambil asyik separuh dah. Ya. Lauk dia banyak juga lah. Banyak dah habis. Yalah. Mana airnya? Orang pancuk kat atas. Apa dah tak bawa baju spray mah? Basah. Habis macam mana nak tutup? Telefon dah minyak. Telefon mana? Kena telefon. Apa pakai payung? Basah. Macam ni lah kalau payung rosak? Owner budak rosak. Kalau owner cakap baik tak ada air, tengok awak pancut tu. Nampak kan? Kena buka kat situ buang. Kok sumbat pun tak tahulah kan. Dia khabar buka yang tak ada air. Dia punya meter. Dia kita buka. Lepas tu tuan rumah ni kat sini lah. Rumah ni nombor 16. Tak tahulah ada orang tak ada orang. Tengok rumput panjang. Saya buka dia punya pipe tu. Dia cakap kat meter tak ada air. Tengok bersembuh keluar air. Sampai atas kereta kena. Lepas makan tadi, pergi balik ambil barang. Lepas tu datang kat sini lah. Sebab dia punya owner tak ada kat sini. Dia pernah nak cakap lah, mungkin sekali-sekali dia datang sini kot, lepak-lepak macam tu lah. Sebab dia pun tak ada air kat luar. Meter tak keluar air. Tak tahulah keluar air tu dia tak bayar ke apa. Tapi cik suami buka tak. Tadi bersembuh keluar. Perumahan baru jugalah. Main tu gelik. Perumahan ni tak berapa ramai orang. Tengok ke depan ni ada kereta tapi tengok dia. Siap ah. Siap dah ke? Tengok dah keluar. Apa tutup? Apa tutup? Tak tutup. Tak apa pula tu ada air balik. Dia tertutup kot. Kena basah. Lupa buat baju. Dia tertutup tu kot. Dia tertutup. Meter tu dia tutup sebelah. Macam nak buka dia lock. Bukan lock dia. Dia jadi krem. Jadi tak boleh buka tu yang dia tak ada air. Tengok apa lah. Tu dia punya. Nampak tak? Aku cabut beg dia dulu. Tak dah. Nampak tak tu? Kat atas tu pusing tu. Itu untuk apa cakap tak bagi panas kat dalam. Kita tahu kat atas macam tu. Benda dia panggil Glover. Masih tiba tak kerti nak cakap. Nak sebut bahasa Inggeris tu. Dia akan keluar hawa panas tu yang kat dalam, dekat dia punya ceiling tu keluar dan menyejukkan dia punya kat dalam tu. Kan dia waktu ni kan panas kan. Cuaca ni panas. Kalau nak lagi cuba pakai aircon. Jadi kita tak nak pakai aircon. Dia pakai tu nampak kot. Nak untuk menyejukkan kat. Dia pakai bahagian atas tu. Itu pun dia pakai macam tu. Apa benda yang masalah? Betul lekat. Siap dah tu? Dah. Apa dah WhatsApp kat dia? Tak lagi.
Abang tak masak awal-awal. Kayak gini kapur. Oh, Cepat je tak. Yelah, dia yang masalah dia. Ada ikon rumah dia. Benda apa panggil kat atas tu lah? Kenapa? Glover. Ya, Apa? bukan blower. Yang pusing-pusing tu. Regulator. Tak kerti nak sebut. Ada ikon lah. Dia saja nak sejukkan ke apa? Itu ceiling. Atas ceiling. Atas Sejuk kat ceiling lah. Tapi aircon ada kat rumah dia. Ha? Aircon ada. Aircon tu Dalam bilik. Dalam rumah. Dia punya kawasan ni macam ni ha. Depan padang. Patutnya kan bawa cakap padang pun kita tahu. Tapi tu bukan padang kan. Oh padang lah. Ada tempat permainan. Dia punya lawa lah rumah dia. Bukan bunga penuh. Dia pakaikan dengan bunga ni. Apa wangi ni? Rumah lili ke apa wangi ni. Tapi semak sikit lah. Kalau petang-petang banyak cik mok. Tu bagus rumah. Tepi ni kan. Tepi tu dia rumah taman dah. Macam kat sini bahaya sikit ada longkang. Tapi itulah bah dia ada pagar. Memang dia buat pagar. Dia tak ada boleh buat tu. Tak ada masalah buat pintu. Sebab dia perumahan baru ni ha. Tapi tak banyak tu lagi lah. Pagar dia pun pakai pagar jaring hijau ni ha. Ramai lagi orang tak beli. Mahal juga ke rumah ni bah? Mahal juga tak? Murah je lah. Berapa? Macam rumah lain tu kan? Tak. Lebih kurang. Tapi ialah jauh tak? Jauh daripada bandar lah. Ui banyak rumah dia. Dah nak ke mana ni pekan? Cari apa kat pekan? Dia tengok ikan ni. Pergi tengok ikan dulu. Kita tengok ikan tadi nampak ramai. Tengok air dulu. Tengok air. Oh air sejuk. Cik Sami tak boleh tak ada air mineral. Dia lupa nak pergi beli. Tengok kita tengok ikan ni dia banyak. Allah hentak ya Allah. Sini tinggi. Ikan ada ke tak tadi tengok ramai. Tapi dia naik pukul 3 kan? Ke memang ni ada dah masa ni? Pukul 12. Pukul 12 lah. Kita tengok ikan. Banyak satu balik awal. Yelah yang bot kecil-kecil kat kawasan ni. Tapi mahal sikit lah ikan baru kan. Tapi sedap lah kalau kita bakar ke apa ke memang sedap lah. Kita tengok